Dos, Ha, cepatlah. Kita nak kena hidup dengan api ni. tu lah kita dah nak hidup ke api ni. Ni ada Orang kuali. minta tu, ha? Ada kuali. Sekarang ni panas ni. Panas tu lah membuatkan kita cuaca yang sangat bagus. Lepas tu puasa lagi. Puasa tak apa bang. Panas ni lah. Kalau abang tahu bang, zaman dulu bang, berperang dekat tanah pasir Pantandus. Berpanasan. Para sahabat berperang. Tak ada apa bang. Kita baru panas sikit macam ni. Panas. Panas. Belum bersih. Apa? Berperang, berjihad dengan panas-panas. Berpasir. Tak ada apa-apa bang. Betul lah tu. Boleh puasa tak? So aku rasa kita tak boleh buat kat sini. Buat mana? Kat sini panas. Okey. Panas. Kita dapatkan vibe-vibe macam hutan survival. Kita akan sambung, kita akan hidupkan api. Hari ni kita akan hidupkan api juga. Ada. Aku rasa kita buat dekat bawah pokok pisang. Sana? Gentle tak gentle? Gentle? Bawah pokok pisang. Boleh. Lu gentle, I gentle. Gua gentle. You gentle. Gua gentle. Lu gentle, I gentle. Okey, kalau lu gentle, gua gentle lah. Gentle sekarang. Ah, nampak? Bukan gentle. Oh, itu gentle. Gentle tak? Itu gentle. Let's go, guys. Okey, jom. Aku rasa kita kena buat kat Kalau sini. tengok, Ini Ni apa pot yang betul? baik. Kat sini dia redup sikit. ni redup ah. Sebab sini adalah pot aku dengan Pak Duan. Pot apa? Ha? Kalau bulan puasa kita orang ada kat sini. Kalau aku makan serut, dia lagi open kau tu tengok orang. Ni tak ada kursi. Sebab dah setahun dah. Setahun dah. Setahun kursi tu. Sebab banyak sangat komen. Api jangan lupa bro. Api tak hidup lagi. Sekarang ni hidupkan api. Boleh? Kau hidupkan aku lepak dalam. Baik. Ha? What? Pisau kita kena ada. Pisau kena ada lah. Sebab Betul kalau lah. abang tengok sedutan-sedutan minggu lepas, kita punya perkelengkapan tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan kan? Ya, sebab itulah api tidak mengambur-ngamburkan. Ada pisaunya. Ada pisau. Jangan dilupa dong. Pisaunya ada. Inilah kita lihat. Wah, ini pisau First England. sekali aku rasa kita buat dengan cara yang kita gosok. Gosok daripada bawah. Tak gosok yang macam pakai tangan tu. Sebab kau Oh. tengok video ni. Nampak dia buat senang kan? Senang? Dia gosok je boleh hidup api dia. Betul. Ada bara. Betul. Kenapa orang buat senang kita buat susah? Sebab kita punya cara salah kot. Cara kita salah. Jadi kita harus betulkan cara kita dulu ya. Macam mana caranya? Caranya begini dong. Tak patah ke pisau? Boleh minta pisau besarnya di sana. Bentar ya. Sementara Saya mencari pisau dahulu. Meringkul-ringkul ke hulu, ke hilir. Ya. ambil pisau ya. Jauh dong. Bentar ya. Aku macam bau something lah. Tahu tak apa? Sebelum bawa something kat ni. Kat mana? Bau kucing berak ni kau tahu. Tak lagi ni sebelum masuk kereta tolong check double check Panjang sikit, panjang. Baik, panjang lagi. Lagi dong. Ngam dong, ngam. Ni mesti hidupnya lah. Ini confirm hidup lah aku cakap kau. Potong jari abang lah, jari kelingking abang bagi. Confirm hidup. Don't try this at home guys. Tak ada pisau yang buat lubang lah. Benda ni dia memerlukan lubang untuk kita menghasilkan satu cetakan yang mana berupaya api. Tapi ya kita tengok dulu cara ni berkesan ataupun tidak. Okey. Yang pastinya kita akan mendapatkan api secepat mungkin. Okey, bau kebakaran. Bau kebakaran guys. Dah nak jadi dah guys. Kuat lagi bang. Okey, jap sabar dong. Kita nak kena ratakan. Dia Ratakan. kena bagi tepat dia punya Pencetak. pencetak algoritma dia. Algoritma dia. Dia kena cepatkan algoritma dia. Bau pembakaran dah okey. Kayu dia reput. Apu. Kayu dia reput. Kalau kayu reput ni susah sikit. Okey, ni confirm. Sekejap guys. Kena Benda adjust. ni Dia kena R&D. Adjust. Dia kena R&D, dia kena dia adjust. kalau
tak reti R&D susah nak hidup. Dia kena R&D betul-betul lah. Pergi camp ataupun nak pergi berkemah untuk menghasilkan satu api yang marak. Dia perlukan masa dan kerja yang sangat ketat. So apabila pembuluh itu dah menghasilkan api. Really, nigga? Okey bang. Ni ngam ni, ni ngam. Ah, dia dah bau dah. Dia bau dah. Ah, dia dah ada bang. Janganlah berhenti. Sabarlah. Oh, Tengok dia punya ni. masih R&D lagi? Ha, dia R&D bagi dia ngam-ngam. Masih R&D lagi. Nampak? Okey. Dia dah jadi bau. Dia dah bau dah. Lagi bang. Go bang. Lagi bang. Keluar asap dah bang. Nak jadi dah bang. Okey. Jangan sikit kau panjang sikit. Ha, dah keluar asap ni tu. Dah nak boleh lah. Tak boleh ni. Jangan hilang abuk tu. Abuk tu tak pakai. Abuk tu dah menghasilkan api. Okey, nak jadi lah. Ni dah ngam ni tu. Dah ngam ah? Cuma nak teruskan je. Aku rasa kau kena pegang bawah sikit. Confirm dapat ni Dos. Ni confirm. Confirm Dos. Lagi Dos. Ngam Dos. Dah ngam tu. Go. You can do it, brother. Brother. Boleh. Kau confirm boleh. Boleh eh? Ha. Baik, panjang-panjang ngam. Sekejap eh. Api tak hidup ni. Api tak hidup ni. Problem ni. Kau cakap nak masuk boxing baru buat ni sikit dah. Benda. Kejap lah, dia kena ambil energi sikit bang. Belum puasa, panas. Sekejap abang relax abang. Benda ni akan jadi. Okey, cepatlah gila. Abang kena sabar. Tawakal sikit. Okey eh. Okey. Asapkan ni dah ada. Ha, dah ada asap. Maintain ni. Jangan nak maintain ni. Kau sampai terkeluar-keluar landasan ni. Tak boleh lah, daun ni tak boleh pakai. Bang, keluar asap bang. Baik bang. Oh ye bang. Uish, asap bang, asap. Ada ni ni. Ni ngam ni. Ni ngam. Dia dah ngam ada lubang ni. Dah ngam kan? Cuma nak kena Asap lagi. Kau sebab apa lah? Dia tak hidup ah. Kenapa orang punya sekejap je hidup ah? tu lah, menipu siap dia orang ni. Sini kan. Ha. Senang hidup kan. Ha. Ke sebab bulu kita ni susah nak hidup ah? Dia ada bulu hidup, ada bulu tak. Nak macam orang bodoh. Daripada pakai buluh tu, baik pakai kayu. Benda lah pakai susah-susah. Buluh tu, dia kena ambil masa tau nak hidupkan dia. Daripada pakai buluh tu kan, baik kita cari kayu. Kayu ni, dia hebat dia boleh menghasilkan satu. Nampak kayu macam ni lah. Dia senang untuk menghasilkan api. Tengok lah. Cara ni mesti berkesan. Kalau korang tak percaya, korang tengok. Jom. Ni apa pakai buluh? Orang dah cakap pakai kayu. Ni kayu. Buat lah kau. Oh, betul. Ha. Sekejap, kita buat dulu dia punya ni pembentukan. So benda ni dia kena R&D dulu. Asap tu. Kau buat landasan sendiri. Landasan sendiri? Ha, yang ambil landasan aku. Saya buat landasan sendiri. Abang relax jap lah kan. Landasan saya lagi ngam. Ini landasan kereta yang sangat padu. Abang betul macam orik tu. Dari orik tu. Asal bang? Betul sial. Saya dah cakap Aku dah peluh-peluh ni. Tak boleh tu. Idea untuk buat konten hidupkan api ni. Aku rasa kena hold dulu lah. Kena belajar lagi lah tu. Susah tu. Ni bang. Otak dia. Sini. Jahanam lah aku punya landasan. Pak, Nampak? Api tak hidup. sikit lagi. Boleh pakai ni ya. Kalau boleh pakai ni, saya try jap. Nampaknya
ilmu pakai kayu, jadi guys. Dia lagi cepat daripada buluh. Kalau korang nak tahu. Nampak? Tu kau korek aku punya landasan jahanam tu. Tak. Dia memang kena korek. Benda ni menggunakan fizik bang. You don't know? Dia korek. Sekejap je, nampak? Dia percikan kan? Kan? Senang kan? Susah. Cuba try pakai ni, Try. Tak nak. Try lah. Tak nak. Try lah. Kau pakailah tu. Lah, orang cakap benda ni senang. Paksa siap. Hidupkanlah api tu. Takat kau gosok macam tu. Aku malam-malam Jumaat apa aku gosok macam ni. Gosok apa? Tapi tak keluar api, ada keluar air. Mana? Ini dia. Ini. Kau tengok. Berlubang. Buat landasan baru. Aku dah cakap buat landasan kau. Mana berlubang? Kau korek-korek dah berlubang dah. Buat landasan baru. Marilek. Korek landasan orang. Berlubang landasan orang. Cuba kau try aku korek kau punya. Tak nak hidup dah api aku tadi, Dos. Marilek je. Berpeluh-peluh siap. Ada bapak, ada payah tu. Aku dah peluh-peluh ni. Boleh tak boleh, Dos? Boleh. Mana kau punya boleh? Asap pun tak keluar. Tuh. Sabar bang. Ha? Sangkut. Dia sangkut. Bila dia sangkut. Ha. Tak boleh lah aku rasa. Cukuplah konten sampai sini. Kau janganlah komen-komen minta konten-konten macam gini. Letih bulan puasa. Berasap pun tak. Dia kau pendek sangat tu Dos, landasan dia. Dia kena panjang Dos. Panjang? Kau pendek situ je kan. Kalau kau gosok kat sini je, dia tak keluar api, dia keluar air. Ni panjang lagi. Kau tahu ni panjang ni macam mana. Nampak ni yang jadi ni panjang macam mana. Okay, it's time untuk aku all out segala tenaga aku. Untuk aku akan letakkan pada percubaan kali ni. Kau akan tengok api akan keluar dengan merecik-recik. Potonglah jari abang kalau tak hidup. Potonglah jari kalau tak hidup. Bismillah. Okay. 2 orang sekaligus ya. Bismillah. 1, 2, 3, go. Sap. Janganlah tegur. Asap. Asap memang ada, api dia tak ada. Ada. Bang Isik, relax bang. Cukuplah aku rasa. Aku dah barai teruk, Mat. Boleh lagi aku bang. dah barai teruk asah benda ni. Boleh lagi dah 6 puasa aku. Korang yang minta konten suruh sambung. Aku dah agak benda ni tak jadi, tak boleh sambung. Sedih lah aku. Mana api kau? Asap pun tak ada, Daus. Nampak apa benda? Aku memang nampak kau tengah buat tapi asap tak ada. Tolong bagi proof sikit Eli berasap. Engkau punya cara tak berasap pakai kayu tu. Asap. Kau memang tak ada bakat untuk menghidupkan api. Saya bakat hidup api abang tak percaya. Aku kalau pergi zaman batu aku asah benda ni. Kan? Berasap, orang teruja, orang puja aku kau tahu. Engkau buat benda ni orang tak puja. Orang buat kau lauk. Diikat kau dia panggang kalau kat zaman batu lah. Tak, saya bagi yang farmasi. Ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Kau ingat senang ke dalam zaman batu tu nak hidup api? Nampak? Member berdua dah berkicap. Aku dah malas dah buat konten ni. Bodoh betul lah. Aku dah cukup lah guys. Cukup lah. Kau komen lah berapa banyak. Tak sekarang ni, diorang ni, kau orang komen dekat video, suruh sambung buat konten hidup api tak hidup. Tolonglah. Kau buat dulu. Kau buat, upload video kat TikTok, tag aku. Video kau sendiri kau buat. Jangan ambil video orang. Betul. Kalau berani lah. Kalau lu gentle lah, Mat. Lu gentle, lu buat. Dalam video tu kau kena sebut Zuki
Ini cara dia, Zuki. Tunjuk muka kau sebab aku nak siarkan dalam video. Ya, betul. Buat benda ni dekat TikTok, kau tag aku. Kalau tak jadi, abang potong jari kau, Dik. Gentle tak boleh. Ni bulan puasa tu. Betul. Aku nak jaga puasa aku. Aku harap korang bantulah. Tunjuklah ajar cara. Aku dah tengok banyak video. Video Mak Saleh. Ni aku nak video orang Melayu yang bagi tahu. Zuki, ini cara dia. Kau cuma buat macam ni. Sak. Jadi, Apa cara sekalipun, keluar api, aku akan repost video tu. Gentle tak gentle. Kau cakap, senang lah. Kau ibarat macam daun tau. Macam daun. Nampak macam banyak. Banyak ni rebus tak rasa apa. Kan? dia kena banyak. Dia kena banyak lagi. Dia kena banyak macam lagi. tu. Apa dia cakap tu, Raju? Tenaga kena banyak. Aku barai. Gentle, puasa Mat. Aku barai. Barai. Tak berkicap tak berkicap. Buang lah tu semua. Ni, hantar kuali tu semua bagi Pak Doan balik lah. Bodoh lah konten ni. Benda Pisau-pisau ni semua. Penat Konten lain lah. Kita buat cari benda lain lah. Daripada hidupkan api, biar aku hidupkan kucing yang dah mati. Sama susah dia. Buat ubat-ubatan. Okey, boleh? Aku buat ubat. Kau rasa dulu. Tak apa lah. Saya jadi tikus semak, Man. Ha. Tak apa lah. Rela aku makan ikan mentah. Kalau aku terdampar kat laut, aku makan ikan mentah. Walaupun ada secupak kriket. Dah lah, malas lah aku. So, sampai sini sajalah kita punya konten Hidup Api. Apa pun kita santai.